Dah, main RM20 aku nak pakai. Oh bang, baru start kerja yang ni. Hari ni baru hari pertama. Saja ni pada semalam aku cari yang kat rumah duk lari-lari tu. Mana bang? Ni apa? Ni duk dengar sampai sana. Ni bising-bising ni pasal apa ni Adam? Abang duk dia dengan sibuk ni hai adik-beradik. Dah. Pasal apa? Abang ni ada abang saya. Oh ni abang hang tak macam abang hang. Saya nak pinjam RM20. Oh, saya dengan baru start kerja. Ni nanti aku bayar lah RM20 dah pun hang kira tu. Tak bagi. Kan tak mau bagi bang. Ni dah nak masuk RM2,000 lah. Ha? Saya pinjam. Tak bayar-bayar. RM2,000 dah pinjam. Oh ni abang. Hang tak kesian ke kat adik hang ni? Aku nak cukup misai tadi pun tengok terangkat. Hang tak kesian ke kat adik hang ni baru je menega. Gaji pertama apa aku tak dan bagi lagi kat dia apa semua kan. Hang nak kena apa semua. Tak apalah. Aku bagilah kat dia apa semua duit. Hang jangan risau. Tak payah bang. Tak apa. Jangan lah. Sagi dia. Melarat bang. Oh ya ke? Melarat macam mana tu? Kita takut dengan abang-abang kali RM2,000. RM2,000 kat aku pula. Tak apa, jangan risau. Aku tahu nak handle orang macam ni. Aku dah biasa dah orang macam ni apa semua. Hang pergi buat kerja. Fokus pada kerja hang. Aku tak nak hang pressure apa semua. Biar aku handle dia. Hang pergi buat kerja. Jangan kacau dia hang. Ni macam ni lah. Dia baru kerja. Kesian kat dia apa semua. Lah ni, abang bagi duit kat hang. Nak RM20 bang. RM20 lah. Abang bagi kat hang RM50. Hang jangan kacau dia. RM20 3 hari saya tak kacau dia bang. 3 hari? Aku harap hang tak kacau selama-lamanya. Mai. No? RM20 tu tak jadi apa. Hang ambil RM50 ni. Aduh bang, ni bukan RM20. RM50. Aduh saya bang. Ni apa? Nama apa? RM25. RM25. Tak payah bang. Tak apa. Ambil ubat.